Korang dengar tak? Orang dah horn. Horn lagi, horn. Kalau saya pun saya tak boleh tahan korang dengar tak? Siapa dengar? Cakap dengar. Orang dah horn. Dekat bawah tu orang dah jerit-jerit tau. Orang dah jerit-jerit. Horn lagi guys. Saya tak risau apa. Yang mana ada emergency, mana ada R&R sini. Polis marah. Dia kata bersabar. Mana boleh sabar? Dia suruh kita bersabar. Mana boleh bersabar? Yang nak lalu highway elite, korang turun cari alternatif lain. Highway elite menghala ke Seremban ke, menghala ke Shah Alam ke, buat masa sekarang memang dia tutup. Okay, jam. Polis tutup jalan sebab ada presiden yang siapa tu nak datang. Tapi awal dia tutup ni. Kesian lah waktu peak hours kan. Kesian weh. Siapa-siapa yang bawa balik kerja tu, aduh hai, bawa bersabar. Ya betul. Kita sebagai, yelah, tak boleh nak cakap banyak. Sabar je lah. Cuma just nak info, siapa-siapa yang ada alternatif jalan lain, tolong jangan masuk elite highway. Okay, elite highway memang teruk. Dia bukan jam jalan, jam melekat. Ai, thank you. Bagi esok cuti. Ada banyak jalan yang tutup, tapi saya tak tahulah company ada bagi cuti ke tak. Thank you siapa yang bagi Ros. Terima kasih. Saya just sampaikan info sahaja untuk siapa-siapa yang ingin melalui highway elite, tolong jangan masuk elite. Okay, terima kasih korang. Siapa-siapa, thank you for the Ros. Thank you, terima kasih. Area Bandar Sarjana Putra, yang ni highway elite. Yang ke sana Shah Alam, yang tu nak menghala ke Seremban. Seremban dia dah tutup. Seremban ke Shah Alam pun dah tutup. Yang ni dari Bandar Sarjana Putra, hujung sana tu pergi Shah Alam. Sekarang hujan lebat, jalan pula dia tutup macam ni. Korang tengoklah, motor pun dia tak bagi lalu. Walau sebiji motor pun tak lepas. Tengok rider-rider motor semua sidai duduk kat atas divider. Siapa-siapalah yang ada order Grab ke apa ke, kau sabarlah, makanan korang mesti lambat sikit. Okay, highway elite guys. Info highway elite menghala Shah Alam ke, menghala Seremban ke. Kalau ada alternatif lain, tolong cari jalan lain. Terima kasih. Tapi sini hujan lebat Bandar Sarjana Putra hujan lebat. Hujan lebat siap guruh semua. Sebab presiden siapa tu nak datang. Saya tahulah, tapi saya tak tahu pula yang dia touchdown time peak hours. Allahu Rabbi. Kesianlah. Bertabahlah siapa-siapa yang ada dalam jam tu, bawa bersabar. Okay, tapi kalau nak sabar pun susah juga saya pun kalau dalam situasi tu pun macam-macam lah ni. Okay. Tak. Aduh, nak sabar pun tak nak sabar. Terima kasih Saibot Syuk. Terima kasih. Saya just info kat korang. So kalau korang TMH, terima kasih. Saya just info untuk siapa-siapa yang nak melalui highway elite, korang ada alternatif jalan lain. Macam sana tu dari Shah Alam, yang tu dari Shah Alam. Kalau korang ada alternatif jalan lain, tolong keluar terus dari highway elite ni. Saya tak pasti berapa minit diorang tutup jalan ni. Saya sampai tadi pukul 6 suku, saya tengok dah tutup. Tapi tadi ada orang dalam live ni bagi tahu, diorang touchdown tadi 6.20. 6.20 baru touchdown. Tapi ada orang cakap tadi highway lain pun banyak tutup juga. Max, yang tu saya tak pasti. Sebab ada ni, jalan ni polis tutup sementara sebab ada siapa tu nak datang. Presiden apa tadi. Max pun tutup Aduh, Max pun tutup. Flight delay, Allahu Rabbi, tak pasti lah. Saya kesian kat rider-rider motor. Korang nampak tak? Sekejap, saya zoom sikit. Saya kesian kat rider-rider motor. Terima kasih siapa yang bagi terima kasih. Korang imagine motor pun tak lepas untuk lalu. Kesian. Hujan guys. Sekarang Bandar Sarjana Putra ni hujan lebat. Korang bayangkanlah, ya Allah. Duduk tengah hujan lagi. Aduh, melekat, langsung tak bergerak.
Kalau jam bergerak macam kita peak hours tu tak apa lagi. Ini betul-betul melekat, langsung tak bergerak. Jalan ditutup. Untuk info, siapa-siapa yang nak lalu Elite sekarang, jalan dekat highway Elite menghala dua-dua hala, polis tutup sebab ada presiden tu nak datang. Tolonglah korang cari alternatif lain, okey? Jangan masuk highway Elite, tolong. Okey? Tolong korang, highway Elite yang ni dekat Bandar Sarjana Putra. Yang tu Shah Alam. Jauh lagi tu. Kalau ikutkan, saya tak pastilah berapa kilo. Lebih ni, 5-6 kilo ni. Sebab sekarang hujan lebat kan, dah berkabus situ. Ya, betul-betul. Yang ni bukan jam sebab apa? Sebab jalan tutup. Dia tutup, terus sangkut, terus melekat. Dekat Bandar Sarjana Putra, BSP 21. Yang ni highway Elite, menghala Seremban Shah Alam tu mungkin dah tutup. Yang ni dari Shah Alam nak ke Seremban. Dari Shah Alam nak ke Seremban. Itulah saya just info kan. Siapa yang masuk Elite tolong cari alternatif lain. Berapa lama dia nak tutup jalan tu wallahualam, saya tak pasti. Tapi ada tadi salah seorang ada beberapa view dalam jam tu juga dalam live ni. Tolonglah masuk je lah Bandar Sarjana Putra. Korang masuk SKVE. Kalau SKVE dia tak tutup. Nampak? Tu SKVE, Menghala Putrajaya, Cyberjaya, Puchong, sana. Okay, Elite tolong lah. Ya, highway Elite betul-betul. Kalau naik motor, dia bagi lalu tak apa. Motor pun, terima kasih. Motor pun dia tak bagi lepas. Nampak? Satu motor pun tak lepas. Nampak brother-brother semua duduk atas divider. Sebab jalan tutup, sebab ada tu presiden siapa tu nak datang. Ya, betul-betul. Tak pastilah. Dia dah start tutup tadi dalam 6 suku macam tu. Tapi tadi ada view bagi tahu dekat KLIA 6.20 baru dia touchdown. Tapi awal juga. Korang tak tahulah. Saya kat sini dengar je orang horn. Tak tahulah, mungkin dah ada kecemasan ke apa ke. Nak patah balik tak boleh. Motor pun tak boleh patah balik. Masya Allah. Ya, saya ni pun tumpang kesian juga. Cuma saya boleh bagi tahu info sahaja. Alang-alang kat depan rumah ni saya tengok macam Masya Allah, jam. Tolong jangan masuk Elite, okay guys. Abang-abang, kakak yang mana bawa balik kerja, tolong korang cari alternatif lain. Jangan masuk highway Elite. Tak kisah menghala Seremban ke, menghala Shah Alam ke, jangan masuk. Tadi saya dapat info, ada kawan kita dalam ni bagi tahu Max pun tutup. Highway Max pun tutup. Max semua boleh tahan tak peak hours jam. Elite ni memang, siapa pernah lalu Elite tahu, kiri kanan menghala ni memang jam. Jam bergerak tak apa bang. Ni jam memang sidai, melekat tu yang tak tahan tu. Kalau macam saya ni pula jenis cepat emergency. Polis dah marah. Ada orang siap duduk tengah jalan. Polis dah marah. Dia mungkin nak buang hajat lah tu, tak tahan. Situ kan ada macam pokok-pokok kan. Sebab ni ada presiden nak datang. Wih. Tak tahulah korang dengar tak. Saya dekat atas ni, saya dah dengar orang kat bawah tu, diorang dah menjerit-jerit dah. Orang dekat bawah dah menjerit-jerit. Siapa tahan guys? Dari 6 suku tadi diorang blok jalan. Kat atas ni tak dengar. Kat bawah tu, orang kat bawah semua dah menjerit-jerit dah. Ya betul. Ada diorang cakap yang presiden tu nak datang. Tapi saya tak tahulah kan. Saya just share info, bagi tahu korang, siapa-siapa yang nak masuk highway Elite, menghala ke Seremban ke menghala Shah Alam, tolong jangan masuk Elite. Terima kasih Daniel. Touchdown pukul apa tadi? Tadi ada orang cakap touchdown pukul 6.20. Yang tu saya tak pasti. Menghala Puchong saya tak pasti. Tapi memang tutup. Sekejap. Tak pasti lah. Ada dengar bunyi siren. Terima kasih Fodorus. Terima kasih. Saya just info korang ramai juga dalam live ni tadi yang ada dekat dalam jam tu. Bawa bersabar ya, abang-abang, akak-akak semua.
Tolong korang jangan masuk highway elite. Dia bukan jam bergerak, jam melekat. Melekat terus. Shah Alam nak menghala ke Seremban. Betul-betul dekat Bandar Sarjana Putra dia tutup. Dah terus ke Seremban dah tak ada. Dari Seremban menghala ke Shah Alam, dari sehujung sana lah kot dia dah tutup. Saya tak pasti. Dari 6 suku tadi. 6 suku tadi. Ya. Max tadi pun ada kawan kita bagi tahu, Max pun tutup. Tolong saya just info, Elite Highway menghala Shah Alam, menghala Seremban jangan masuk. Ada alternatif lain. Tolong abang-abang, akak-akak semua cari jalan lain. Kalau tanya saya sampai pukul berapa dia nak tutup, saya tak pasti. Dari 6 suku tadi ni. Ya. Bawah-bawah tu, sini saya kat atas dah dengar dah orang menjerit-jerit dah. Mana tak menjerit, korang tengoklah, motor pun tak boleh lepas. Nampak? Motor, satu motor pun tak boleh lalu. Semua duduk atas divider. Oh, orang bawah dah jerit-jerit dah. Orang bawah dah jerit-jerit guys. Siapa tahan? Dari 6 suku tadi. Bukan banjir, bukan banjir. Yang ni diorang tutup jalan sebab ada presiden tu nak datang. Lebih je. Kalau boleh cakap lebih 40 minit dah. Masya Allah. Tolong guys, jangan masuk highway elite menghala Shah Alam ke menghala Seremban, jangan masuk. Korang dengar tak? Orang dah horn. Horn lagi, horn. Kalau saya pun saya tak boleh tahan korang dengar tak? Siapa dengar? Cakap dengar. Orang dah horn. Dekat bawah tu orang dah jerit-jerit tau. Orang dah jerit-jerit. Horn lagi guys. Saya tak risau apa. Yang mana ada emergency, mana ada RNR sini. Polis marah. Dia kata bersabar. Mana boleh sabar? Dia suruh kita bersabar. Mana boleh bersabar? Oh, dah. Guys, orang dah kat bawah dah menjerit-jerit. 40 minit saya boleh cakap tadi 6 suku. Dari 6 suku. Tadi ada kawan kita info Max pun tutup. Jalan Elite menghala Seremban, menghala Shah Alam. Tolong siapa-siapa yang dalam live ni jangan masuk Elite. Kalau ada alternatif lain, tolong guna jalan alternatif lain. Elite dia bukan jam ni, jam melekat terus. Korang tolong cari alternatif lain. Kalau boleh masuk sana dari Shah Alam. Kalau korang boleh masuk Bandar Sarjana Putra, masuk je. Sebab korang boleh masuk SKVE. Korang boleh masuk SKVE. SKVE tak jam. Tu SKVE. SKVE menghala Putrajaya, Cyberjaya, Puchong, Kajang. Korang boleh masuk SKVE. Ya, betul. Kita boleh cakap sabar, tapi orang yang dekat dalam tu macam mana lah kan. Yang mana ada emergency tak tahulah. Ya, saya tolong sampaikan info untuk siapa-siapa yang melalui highway elite atau ingin melalui highway elite, tolong cari alternatif jalan lain. Jangan masuk highway elite sekarang. Kalau korang tanya sampai pukul berapa dia nak tutup ni, saya tak tahu. Tadi dah pukul 6 suku lagi dia dah tutup. Kat sini dah nak dekat 40 minit dah. Oh ya ke?